korang jangan terkejut. Yang ini bakal dijual kurang daripada 190k. Yang ini harga dia agak mahal compare dengan model SKD. Kalau model SKD dulu dijual bermula 150 lebih, yang ini dijual kurang daripada 190k. Tapi yang ini datang daripada Jepun. Yang ini ori JDM tau. Ini adalah Subaru Crosstrek yang dulunya dikenali sebagai Subaru SV. Dari segi reka bentuk, yes, dia datangkan dengan ciri-ciri yang baru, rim 18 inci yang cukup nice. Apa yang saya nak kongsi kepada anda, inilah rakam untuk Subaru Crosstrek ni. Dan yang paling penting, dia adalah all-wheel drive. Ruangan dalaman memang dah refine habis, tapi yang ini paling bagus. Skrin lebih besar. Saya difahamkan ini bersaiz 11.6 inci yang mana boleh sambungan dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Ada pengecar double wire, ada dua slot USB, ada AUX, dan yang ini menggunakan transmisi yang baru. Dulu CVT 7 kelajuan, sekarang CVT dengan 8 kelajuan, parking brake elektronik dan juga ada kamera 360 darjah. Tempat duduk belakang masih lagi selesa. Ada juga perehat tangan, dua cup holder, ada slot USB, tetapi tak ada penyamaan udara pada bahagian belakang. Dan ada sunroof. Yang bagusnya dengan Subaru ni masih menggunakan enjin boxer 2.0 liter. Okey, maklumat detail saya tak dapat, tapi based kepada maklumat global, enjin ni mampu menyalurkan hampir 160 PS, hampir juga 200 Nm of torque. Ciri keselamatan kini datangkan dengan EyeSight 4, itu generasi keempat. Info rasmi Subaru Crosstrek ni korang tunggu je pada bulan 5 nanti. Assalamualaikum dan jumpa lagi.